Adik-adik pernah tak dah belajar berjam-jam tapi tak masuk apa-apa? Relax je. Try 4 study hack ni, insya-Allah boleh improve. First, mulakan dengan subjek yang susah. Awal-awal ni otak masih fresh. So, better start dengan subjek yang susah dulu baru subjek yang senang. Yang kedua, lapangkan fikiran. Fikiran berserabut, kemas meja, kemas bilik and jangan lupa tarik nafas. Next, letak phone jauh-jauh atau silentkan phone. Try guna teknik Pomodoro. 25 minit study dan 5 minit rehat. Lastly, tips yang paling berkesan is one-to-one private tutoring. Kelas ni bagi peluang ke adik-adik tanya soalan-soalan yang susah sebab tutor fokus dekat adik-adik je. Jangan lupa follow, save and comment for more.